Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke Rahsia Trade Channel. Hari ni aku nak ajar korang baca OCHL dalam satu-satu candle. Okay, jom kita mula. Okay, yang pertamanya O adalah open, C adalah close, H adalah high dan L adalah lower. Okay, sebelum tu aku kata satu cerita. Bayangkan Ali, dia nak jual telur satu kotak, satu box RM10 dia nak jual. Okay, semasa jam pukul 8 pagi, Ali menjual telur dengan harga RM10. RM10 kat sini. Disebabkan harga terlalu murah, Ali mendapat sambutan dan dia ramai orang datang beli telur dengan dia. Dia cuba naikkan harga pada harga RM12 pada pukul 9 pagi. Harga RM12. Dia test harga RM12. Semasa harga RM12, masih ada orang membeli telur dengan Ali. Dan Ali rasakan RM12 ni harga yang murah. Dia rasa boleh naikkan lagi harga tu. Pada pukul 10, Ali cuba naikkan pada harga RM14. Semasa pukul 10, harga RM14, masih ada yang membeli telur Ali. Cuma tak ramai. Pembeli semakin berkurang kerana pembeli merasakan harga sudah terlalu tinggi. Berbanding daripada harga RM10, dia jadi harga RM14. Pada pukul 11, Ali turunkan balik harga kepada RM12 sebab dia rasa kat sini, dia rasa buyer tu kurang. Buyer semakin slow. Okey, pada pukul 11 dia turunkan harga pada harga RM12 dan sambutan kembali naik lah. Maksudnya demand semakin ada, pembeli datang balik, harga RM12. Pada pukul 12 Ali tutup dia punya gerai pada harga RM12 juga. Okey, dari sini kita dapat tengok daripada pukul 8 hingga pukul 9 ada kenaikan RM2. Pukul 9 sampai pukul 10 ada kenaikan RM2. Hingga pukul 11 ada penurunan RM2. Dan pukul 11 hingga 12 tak ada apalah, maksudnya sama harga kekal. Okey, kau faham lah? Korang boleh nampak daripada pukul 8 hingga pukul 12 naik RM2, naik RM2. Pukul 9 ke 10 naik RM2. 10 11 turun balik RM2. 11 hingga ke 12 harga kekal lah. Okay, kalau kita tengok daripada 8 hingga 12, harga tu ni daripada pukul 8 hingga pukul 12, harga daripada 10 kepada RM12. Ada kenaikan RM2. Okay, so macam mana candle dia? Candle yang akan terbentuk adalah ni harga buka RM10, dia naik kepada RM12. Dia naik lagi kepada RM14. Lepas tu dia turun balik kepada RM12. Dia turun balik kepada harga RM12. So candle dia adalah macam ni. Macam ni dan macam ni. Ini 10, ini 12, ini 14. Di sini, di area ni adalah ni, di harga sini adalah O, iaitu open lah. Di sini adalah O, open. Aku besarkan sikit . Kat sini adalah O, open. Dekat sini adalah H. O open adalah harga dibuka, iaitu 10, semasa harga 10. Ini adalah H pada harga 14, harga tertinggi pada waktu tu. Sepanjang jualan Ali ni, harga tertinggi adalah 14. Jadi 14 adalah H dan kat sini adalah close. Kat sini adalah close 12. Harga, jika korang jumpa candle macam ni, korang faham lah, harga buka 10, harga pernah naik paling tinggi 14 dan harga tutup pada harga 12. Sama macam cerita Ali tadi. So L kat mana? Dia kat mana? Lower dia kat sini lah. Masih kat sini. Kecuali dalam tempoh dia menjual tu, dia pernah turun pada harga RM8 ke. Jadi L dia kat sini lah. Macam tu. So satu candle tadi macam ni bentuk dia. Ini H, ini C, ini O dan sini juga L. Itu adalah contoh kepada OCHL. Aku harap video ni korang faham dan dapat membantulah pemahaman korang. Nanti korang tengok sendiri. Satu lagi. Apabila ni formula ni. Apabila C dia lebih tinggi daripada O, maka itu adalah bullish. Apabila C lebih rendah daripada O, itu adalah bearish. Kenapa? Okey, kita balik cerita Ali tadi. O ini adalah C.
Ini adalah C, ini adalah O. Okey, O pada harga 10, C pada harga 12. C, bila C lebih tinggi daripada O, itu adalah bullish. Ini adalah C, ini adalah C. Dia lebih tinggi daripada O, maka candle ni adalah warna hijau. Tak kisahlah warna hijau ke warna hitam ke macam mana korang set, tak kisahlah. Tapi candle ini menandakan kenaikan. Kenaikan. Bullish lah maksudnya. Buka harga 10, tutup harga 12. Kenaikan sebanyak RM2. Jika bearish, open dia kat sini, close dia kat sini. Open harga RM10, tutup pada harga RM6 contoh. Maka berlakulah penurunan kat sini RM4. Candle ni automatik akan jadi bearish lah. Bearish ataupun penurunan. Warna tak kisah merah. Kalau korang set warna pink, jadi pink lah. Dalam MT4, MT5 tu kita boleh set lah maksudnya. Untuk bearish candle warna apa, untuk bullish candle warna apa. Tapi untuk biasanya orang guna hijau untuk menandakan bullish lah, kenaikan, dan merah menandakan penurunan. Okey, itu saja. Aku harap video ni dapat bantu korang. Assalamualaikum.